Okey, Assalamualaikum guys. Malam tadi baru balik kerja. Kita repair air dia tu lah. Sebab esok kita nak pergi ke outstation pergi KL 2-3 hari. So ni kita tengok tadi, malam tadi ada 2 telur guys. Maksudnya semalam dia dah bertelur lah satu. Lepas tu satu lagi. Yang ni BPR punya guys. Lama ada telur guys. Tapi telur dia kecil je guys. Sebab ada orang kata telur dia kalau first time dia bertelur tu tak besar lagi lah guys. Tapi color dia tu, color telur dia ni dah warna koko guys. Cantik. Dia tak warna terang, dia tak pucat lah guys. Color dia dah cantik dah. Maksudnya pemakanan dia betul lah guys kan. Cukup dengan kalsium apa semua kan. Cuma dia belum sebesar yang grade A lah. Double A ke triple A. Ni macam grade B kot guys. C kot. C. Satu telur dia lonjong. Satu telur dia bulat. So orang kata yang bulat ni jantan kan. Yang lonjong ni betina kan. So kita test lah bubur dalam inkubator yang kita beli ni guys. Lama macam mana nak setting guys. Orang kata setting dia dah auto kan. So kita akan set up lah untuk inkubator ni. Esok kita akan set up. Lepas tu kita tinggal lah. Dia kena tulis dululah dekat telur ni kan. Tarikh hari ni kan. Tarikh esok. Tarikh nanti dia bertelur kan. 3 hari dia menetas. So yang paling penting kita kena tulis 20 hari lah kot. Supaya sebelum dia 20 hari tu kita boleh check lah dia telur melah atau telur busuk kan. Alamak. Okay, kita kena cari marker lah untuk tulis. Lepas tu esok pagi baru kita set up lah untuk nyalakan inkubator ni. Okay guys. Yang pertama kali kita kena tengok dulu ada benih ke tidak telur ni. Okay guys, sekejap kita buka inkubator punya lampu guys. Guys, lama. Okay, ni inkubator kita try on lah. Okay, inkubator ni ni dia dah setting siap dah 35.8 kan, 35.8. Lepas tu kalau tekan set ni ni suhu sekarang 35.8. So kalau kita tekan set ni dia dah setting siap dah 37.5. Jadi kalau nak tambah tekan tambah, nak kurang tekan kurang. Macam tu. Lepas tu set. Okay, sekarang suhu sekarang 36.5. Tapi yang ni dia macam tak ada apa ni. Dia tak ada apa ni. Yang air tu kelembapan. Tak tahu nak tengok kat mana kelembapan ni. Okay, biarlah dulu, kita pun tak tahu macam mana yang mesin ni. Rasanya ni mesin murah sikit kot. Dia tak ada kelembapan punya meter tu kan. Saya rasa dia ada bagi dia punya parameter tu. Meter yang baca yang kecil tu. Tak tahulah letak mana. Tak apalah, kita cek telur ni dulu. Ada ke tak ada. Tu guys. Nampak macam ada guys. Sebab kat sini dia ada macam gelap sikit. Kalau kita pusing ni sebelah ni cerah. Sebelah ni cerah. Kalau sebelah sini tu guys, dia gelap kan. Kat sini gelap. Sebenarnya ada kot dia punya benih dalam tu. Tapi urat-urat tu kita tak nampak lah kan. Ni macam yang ni. Ni gelap juga. Sebelah sini gelap. Lepas tu kalau kita pusing
Cerah kan sebelah sini. Rasanya ada kot dia punya benih dalam ni. Alamak guys, yang ni first time kita dapat telur. Tak tahulah macam mana. Nanti rasanya sekarang ni kita akan tulis date dulu. Kita tak hatching lagi lah. Kita tak mesin ni tak jalan lagi lah. Nanti kita balik daripada outstation tu, baru kita akan jalankan lah. Alamak. Okey, macam tu lah. Kita letak tarikh dululah. Okay guys, thank you for watching. Assalamualaikum.